Ni tazkirah kita agak panjang sikit lah. Kalau agak saya terlepas masa tu, minta bersabarlah. Saya ingat nak habiskan jugalah program ni malam ni lah, kan senang. Tapi harap kepada siapa yang tak datang, harap tolonglah keluarga tu tolong catatkanlah. Kan? Kerana program malam ni agak berat agak berat malam ni. Jadi itulah yang sebenarnya. Kita panjatkan kesyukuran kehadap Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnianya yang dapat kita hadir pada malam ini setelah kita bercuti 2 bulan. Sebulan puasa, sebulan raya. Saya ingat dah habis raya dah, semua dah free. Masih ada lagi program-program yang selepas raya yang menyebabkan tak boleh nak hadir pada malam ini. Tak apalah. Jadi tajuk malam ni adalah munafik dan sifat-sifatnya yang berbahaya. Siapa boleh beritahu siapakah orang munafik? Dulu kita dah belajar lah, ya, munafik tu apa. Siapa boleh beritahu? Sila. Okey, sebab nak cepat, saya tak perlu tunggu jawapan daripada audien lah. Munafik ni berasal dari orang Islam ke daripada orang kafir? Orang Islam. Siapa lagi yang boleh jawab selain pada Azizi? Munafik ni bukan daripada orang kafir ke? Bukan. Bukan. Orang yang berada di baris sama-sama solat, sama-sama puasa, sama-sama bayang kan. Jadi kalau kita anggap orang munafik itu daripada orang kafir, kita rasa selesa ke? Padahal ancaman Allah cukup banyak dalam Quran ni yang nak disampaikan pada malam ini. Kan? Yang patutnya cukup menakutkan lah pada orang Islam kerana orang munafik itu berasal daripada orang Islam yang mengucapkan 2 kalimah syahadah. Orang yang berpura-pura kan Su? Berpura beriman tak kisahlah. Dia memanglah berpura beriman sebab dia ngucap 2 kalimah syahadat. Dia duduk di belakang Nabi, dia peluk Nabi. Memang daripada orang Islam lah. Ini satu yang penting lah, makna kefahaman orang munafik ni adalah orang munafik daripada orang Islam. Mana dalam mana ada 3 golongan, orang Islam, orang beriman, orang kafir dan orang munafik. Munafik dan kafir ni adalah orang kafir. Kedua-duanya kekal dalam surga selama-lamanya walaupun dia mengucap 2 kalimah syahadat. Tu Ida dah join dah. Jadi saya ulangi, orang munafik ni berasal dari orang Islam. Walaupun mak bapanya Islam, diazankan di telinganya, bapaknya mengucap dan sebagainya, tapi belum tentu dia jadi orang Islam. Sebab kelahiran orang munafik ini daripada orang Islam, originality dia. Jadi tolong catat cepat sikit, saya nak cepatkan sebab malam ni panjang sikit, tapi elok saya buat satu program je lah. Jadi munafik tidak lahir dari orang kafir yang memang sudah kufur pada Allah. Yang nyembah berhala, yang syirik, itu memang dah orang kafir. Tapi munafik ni lahir daripada orang Islam, itu yang kita takut. Kita orang Islam mungkin terjebak jatuh dalam munafik itu. So kita kena tahu apa sifat-sifat munafik yang sangat berbahaya ini. Tengoklah surah 4 ayat 142 43. 142 143. Minta Fahmi baca. 2 ayat sekali. Surah 4 dia? Surah 4, muka surat 101.
101. Sebelah kanan. 142 ya? 141, 142. 142, 143. 142, 143. Ah, Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa iza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. Muzabzabina baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula' wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu melakukan tipu daya terhadap agama Allah dengan perbuatan pura-pura beriman, sedang mereka kafir pada batinnya. Dan Allah pula tetap membalas tipu daya mereka dengan membiarkan mereka sesat dalam keadaan munafik. Mereka pula apabila berdiri hendak solat, mereka berdiri dengan malas. Mereka hanya bertujuan riak memperlihatkan solatnya kepada manusia supaya disangka bahawa mereka orang yang beriman. Dan mereka pula tidak mengingati Allah dengan mengerjakan solat, melainkan sedikit saja. Mereka berkeadaan muzabzab, tidak mempunyai pendirian yang tetap antara iman dan kufur itu. Mereka tidak berpihak terus kepada golongan kafir dan tidak pula berpihak kepada golongan yang beriman. Dan sesiapa yang disesatkan oleh Allah, maka engkau wahai Muhammad tidak sekali akan mendapat jalan untuk menyelamatkannya. baik. Kita tengok kat sini peranan Allah dalam menyesatkan orang munafik. Ya. Peranan Allah dalam menyesatkan orang yang munafik yang berasal yang mengucap dua kalimah syahadat. Ya. Mana Allah tokok lagi peranan dia untuk menyesatkan orang yang munafik ini supaya tetap dalam keadaan munafik. Bahaya ya. Allah mengambil peranan untuk terus mengekalkan orang munafik ini dalam keadaan munafik. Sebab Allah benci pada orang munafik. Jadi kita dah kenal yang Fahmi baca tadi, sifat-sifat orang munafik. Dia tak ada pendirian yang tetap antara nak beriman ataupun nak kafir. Dia lalai dalam keadaan dunia ini dia sebab dia mengikut agama mak bapak. Dia rasa kalau dalam kumpulan dia, dia dah Islam. Dia dah solat, dah haji, dah sedekah, dah puasa. Dia rasa dia dah Islam. Ini pemahaman rata-rata satu dunia. Tapi adakah begitu betul apa yang Allah nak cerita dalam Quran? Jadi ada 3 kategori kumpulan, iaitu Islam, kafir dan munafik. Jadi orang beriman dalam syurga. Kita tengok dalam surah 4, 145. Sebelum tu kita tengok dalam 142, 143 tadi. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Sesiapa yang disesatkan oleh Allah, maka sekali-kali tidak engkau dapati baginya jalan untuk kembali kepada Islam. Takkan dapat. Walaupun dia mengucap, dia solat macam Abdullah bin Ubay di belakang Nabi, dia solat, dia mengucap, dia peluk dengan Nabi, cium tangan Nabi, salam, ya, tapi dia adalah orang munafik. Nampak tak? Jadi adakah perangai kita tu akan sama dengan perangai Abdullah bin Ubay? Jadi kita kena perhatikan diri kita betul-betul. Orang kafir dah tak kira lah, dia orang kufur, sembah berhala, syirik semua sekali. Ini orang Islam.
ditakuti, benda ni tersangat halus untuk mengenali kita diri sendiri. Rupanya kita ni orang munafik. Saidina Umar sering bertanya kepada Huzaifah bin Yaman yang menyimpan rahsia munafik, yang orang nombor 2 terbaik selepas Abu Bakar. Ya. Sentiasa dia kejar Huzaifah hari-hari. Aku ni munafik tidak, aku ni munafik tidak. Kita jauh ditinggalkan oleh Nabi 1400 lebih tahun. Berapa orang yang tadabbur? Kawan-kawan kita yang sepejabat dan sebagainya. Ya? Dia tak tahu apa yang dia tak tahu. Dia tak tahu apa yang dimaksudkan munafik oleh Allah. Dia ikut agama orang dulu. Biasalah. Yang orang ramai ikut ni. Kan? Jadi dalam surah 4, 145. Kita tengok. Cik Mah baca. Uh, 4145 ya, Su. Dan 146. Dua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira. Illal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran azima. Sadaqallahul azim. 145. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang terkebawah sekali dari lapisan-lapisan dalam neraka. Dan engkau tidak sekali-kali akan mendapat sesiapa pun yang boleh menolong mereka. 146. Kecuali orang-orang yang bertaubat dari perbuatan munafik itu dan memperbaiki amalan mereka yang salah. Dan mereka pula berpegang teguh kepada agama Allah serta mengerjakan agama mereka dengan ikhlas kerana Allah. Maka mereka yang demikian itu ditempatkan bersama-sama orang-orang yang beriman di dalam syurga. Dan Allah akan memberikan orang-orang yang beriman itu pahala yang amat besar. Jika Allah bagi petunjuk kepada dia dan dia boleh bertaubat daripada sikap munafik dia, insya-Allah boleh selamat masuk syurga balik. Tapi kalau dia tak tahu, tak tadabbur Quran, dia tak tahu macam mana nak balik, dia tak tahu apa yang dia tak tahu sebab dia tak tadabbur Quran, macam mana dia nak balik? Kalau dia tak berusaha. Jadi dia melangkah untuk mentadabbur Quran. Dia meninggalkan amalan-amalan orang tua dulu, apa yang diajar pada dia. Dia balik pada tadabbur Quran, dia akan jumpa apa yang dia tak tahu, Allah beritahu dia. Dan macam kalau dia tak tadabbur Quran, lepas tu kita buat program munafik hari ni, dia akan tahu apa yang Allah cakap. Kalau kamu nak taubat boleh, Allah akan ampunkan. Kalau tidak, dalam surah tadi 142, 143, Allah akan biarkan dia disesatkan dan sesiapa yang disesatkan oleh Allah. Nampak? Allah boleh menyesatkan orang munafik ni. Jangan kita tak sedar diri kita tu Islam ke munafik ke kafir, kita tak sedar. Allah akan sesatkan kita. Allah yang kita solat, puasa untuk dia, tiba-tiba dalam Quran kata dia tu menyesatkan kita. Kan? Jadi orang munafik ini, macam Abdullah bin Ubay, dia solat di belakang Nabi. Dia dengar tazkirah Nabi. Kan? Dan ramai orang munafik lagi di Madinah yang berbuat begitu, tapi sebenarnya dia orang munafik. Sebab tu rahsia munafik ini disimpan oleh Huzaifah. Nabi cerita kat dia. Umar kejar dia. Tanya, aku munafik ke? Hari-hari Umar kejar dia. Itu. Jadi kita kena faham. Jangan rasa kita ni buat solat, dah puasa 6, dah itu, dah ini. Ingatkan kita tu tak munafik. Tidak. Ingat tu. Ingat sampai bila-bila ya. Jadi antaranya dengan tadabbur ni kita akan tahu apa yang Allah nak cerita kat kita. Hari ni kita ceritakan soal munafik supaya kita
dapat tahu siapa diri kita sendiri. Kan? Kalau Umar pun hari tanya kejar, kita ni siapa? Kan? Kita ni siapa? Kan? Kan? Apalagi kita tak tadabur. Tengah tadabur. Kena terus. Okey. Jadi boleh balik orang dalam surah 146 tu Allah terima kalau dia bertaubat. Nak taubat tu macam mana? Kita akan tengok lepas ni. Ya? Bukan kata tutup, dia akan dibakar di dasar neraka. Dan kau yang semua berhala di tengah-tengah di atas dia. Mana dia satu lagi panas yang paling dekat dengan api. Kan? Tu. Makna dia lagi teruk. Dan orang munafik ini dibakar selama-lamanya. Orang yang syahadah, tapi dibakar selama-lamanya, tak boleh keluar daripada neraka. Macam mana tu? Kan? Jadi sepandai mana pun kau dengan ilmu dunia, kalau kau tak faham benda ni, memang habislah, tak guna kita nak hidup kat dunia. Sebab dunia ni sekejap saja. Akhirat selama-lamanya. Baik. Antara sifat-sifat munafik dia adalah, nombor satu, dia malas beribadat. Jadi bila nak solat, ayat 142, tengok yang belah atas. Apa Allah kata? Orang munafik yukhadi'una, menipu Allah. Tapi dia menipu diri dia sendiri. As-salati qamu kusala. Dia mendirikan solat dalam keadaan malas. Ini sifat pertama munafik. Kenapa? Yura'una, dia nak menunjuk kepada manusia. Dan dia mengingati Allah dalam keadaan sedikit. Solat sudah, dia cepat-cepat cabut. Kemudian kalau dalam masa dia mandu kereta ke, gimana ke, dia boleh berzikir. Ya. Subhanallah. Apa-apa zikir dah, selawat ke apa kan. Dia itu mengingati Allah dalam keadaan yang banyak. Jadi kita buat 3 dalam 1, 4 dalam 1 mengingati Allah. Jadi nanti kitanya timbangan akan jadi berat. Ya. Dan apa lagi orang yang malas nak solat ni, solat fardu pun malas, nak bangun malam pun malas, apa lagi nak ngerjakan solat-solat sunat, qobliyah ba'diyah. Itu tak nentukan dia tu beriman ataupun, sebab orang-orang yang syahadah, solat, ini boleh jadi munafik. Ya. Kalau ada sikap dia malas beribadat ni. Ya. Dalam keadaan hidup, dalam keadaan lara, sibuk dengan dunia kan. Itu. Nombor 2, berat solat berjemaah. Semua orang yang yakin ni mesti di masjid, bukan di rumah. Jadi Allah tak akan biarkan orang itu beriman, melainkan Allah akan uji dia dengan solat berjemaah di masjid. Ini adalah Nabi kata, kalau siapa tak solat di masjid, aku akan bakar rumah dia. Contoh yang mudah, kita baru melampasi Ramadan. Bila Ramadan solat tarawih penuh, tapi solat subuh tak ramai. Ini yang tak solat subuh ni ada ciri-ciri munafik, terutama untuk lelaki. Solat tarawih, tapi solat subuh tak datang ke masjid. Cek pada diri dan anak-anak kita. Ya, cek pada anak kita. Sebab kategori orang beriman dalam surah 35 ayat 32.
Muka surat 438. Cik dah baca? Wait, 32. Auzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Zalika huwal fadlul kabir. Kemudian kami jadikan Al-Quran itu diwarisi oleh orang-orang yang kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami. Maka di antara mereka ada yang berlaku zalim kepada dirinya sendiri dengan tidak mengindahkan ajaran Al-Quran, dan di antaranya ada yang bersikap sederhana, dan di antaranya pula ada yang mendahului orang lain dalam berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu ialah limpah kurnia yang besar dari Allah semata-mata. Okey, nak cerita orang beriman pula ada kategori dia. Ada 3 kategori dia. Tapi yang pertama, apa Allah kata? Summa awrasnal kitabah. Kemudian kami jadikan Al-Quran itu diwarisi. Jadi orang-orang yang beriman ni kena mewarisi Quran. Jadi orang yang tak mau mewarisi Quran dalam pekak buta, baca Quran pun tak faham, tak mau tadabbur, ini bukanlah dari kalangan orang yang beriman. Orang beriman adalah kemudian kami jadikan Al-Quran itu diwarisi oleh orang-orang yang kami pilih. Barulah dia pecah kepada 3. Ada yang malas. Dia faham tapi sifat malas dia ada, iaitu zalimun nafsih. Dia menzalimi diri sendiri. Kalau nak kena neraka, diri dia lah yang akan kena. Itu dia dalam keadaan zalim pada dirinya sendiri. Sebab kalau nak kena neraka ke syurga, dia akan merasa. Dia dalam keadaan dia paling rendah sekali keimanan dia kepada Quran. Jadi orang yang tidak diwarisi Quran ni memang bukan dari golongan orang-orang yang beriman. Itu munafik. Walaupun dia bersyahadah. Dia jadi munafik. Yang kedua, pertengahan. Tak teruk, tak baik sangat. Ini orang beriman. Tapi dia mewarisi Quran. Kalau tak nak belajar Quran, tak nak tadabbur, Quran dibiarkan situ je, dia bukan di pegangan orang-orang beriman. Tengok ayat 35-32. Tak ada pilihan lain. Dan yang ketiga adalah yang dipanggil sabiqul bil khairat. Orang yang mendahului kebaikan macam Abu Bakar. Semua dia dulu. Ya, bagi orang miskin sedekah dia, yang pergi hantar orang jenazah dia, yang menolong membantu sedekah dia, semua dia dulu pada orang lain. Itu adalah orang yang mendahului kebaikan dalam kalangan. Tapi dia mewarisi Quran. Jadi orang yang tak mewarisi Quran tadi, yang kita baca surah 4, 142 tadi atau 143, Allah kata, Allah biarkan dia dalam keadaan munafik. Saja Allah biarkan dia dalam keadaan munafik. Orang yang mendahului kebaikan ni ada peluang dia akan tadabbur. Dia akan bangun malam. Dia akan zikir sepanjang masa. Dia akan baca Quran dan tadabbur. Dia tidak akan membuang masa. Dia mendahului kebaikan. Ada 10 minit dia baca Quran. Tu. Ada setengah jam dia baca Quran. Kan? Jadi dia tak akan buang masa. Jadi apa yang menyebabkan kita jadi malas? Yang menjurus pada sikap munafik. Tengok dalam surah 9 ayat 46. Ulang Pak Su. Surah 9 46.
Kalau dulu kita ingat bila kita malas, yang bagi malas tu syaitan aja. Rupanya Allah berperanan menjadikan kita malas tak balik Quran pada orang munafik ni. Allah biarkan dia dalam surah tadi 9142. Jadi ini dalam surah 9 apa dia tadi? 46. Haziq baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau aradul khuruja la'addu lahu uddatan walakin karihallahum bi'asahum fasabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Dan kalaulah mereka mahu keluar untuk turut berperang, tentulah mereka menyediakan persiapan untuknya, tetapi Allah tidak suka pemergian mereka. Lalu dilemahkannya semangat mereka dan diretakan oleh syaitan, tinggallah kamu bersama-sama orang-orang yang tinggal. Nampak? Ini contoh perang. Begitu contoh nak baca Quran, nak solat dan sebagainya ni. Kan? Kalau tak suka orang munafik ni pergi. Kalau dia nak pergi, bila Nabi kata nak perang, dia mesti bersiap. Sediakan kuda, sediakan makan, minum, senjata semua. Tapi dia jenis orang ini, dia tak suka kerana ujian paling besar iaitu orang munafik cukup tak suka kerana mengorbankan harta benda. Mungkin berpisah dengan keluarga dan berpisah dengan dunia. Sebab itu Allah uji dengan mewajibkan berperang untuk buktikan keimanan dia orang masa itu. Contoh dalam perang Tabuk. 700 km, panas, musim buah tamar masak. Dari situ Allah tahu siapa yang benar, siapa yang munafik. Dan siapa yang berdusta. Jadi kalau orang nak keluar berjihad, mereka akan buat persiapan kuda, kenderaan dan alat kelengkapan perang. Serta bekal yang tinggal untuk keluarga yang ditinggalkan. Tapi bila mereka enggan, mereka tak buat persiapan dan bila mereka tak nak keluar, apa Allah buat untuk mereka? Allah benci pada mereka. Padahal dia punya adalah mengucap dua kalimah syahadat dan dia orang Islam. Allah benci pada mereka. Dan step yang pertama yang Allah benci adalah satu, Allah benci mereka, orang yang munafik ni. Kedua, Allah jadikan dia lemah. Kedua, Allah jadikan dia lemah, orang tak nak pergi perang ni. Allah jadikan dia bukan syaitan. Dan malas dan duduklah dengan perempuan-perempuan yang tak diwajibkan perang, budak-budak serta orang tua. Kerana apa? Kerana inilah taraf kamu sebagai orang munafik. Tak nak pergi perang. Sibuk katanya nak tuai taman dan sebagainya. Dia duduklah tak pergi perang. Ini orang yang pergi ni 700 km pergi, 700 km balik. Untanya pun sikit, kudanya pun sikit, ganti-ganti. Satu unta naik 5 orang. Turun, jalan, ganti. Jauh daripada Perlis sampai ke Johor. Berjalan kaki. Kalau jalan tak apa. Ni jalan batu-batu, bukit-bukit dan sebagainya. Jadi Allah benci pada orang munafik ni. Kalau sifat munafik Allah benci. Kalau kita malas ngaji celup-celup, itu pun Allah benci pada kita yang ngaji ni. Ingat Allah benci kita. Jadi kita malas, berat, macam-macam alasan. Inilah orang munafik. Mungkin kita, kalau kita buat perangai macam itu, Allah jadikan ia lemah, berat dan malas. Ya, itulah tahap kita. Kita tak sungguh-sungguh ngaji. Jadi bila manusia tak nak buat kebaikan beribadat, Allah benci tengok kita solat. Tengok kita solat pun Allah benci sebab dia solat dia tak ada kat masjid. Dia nak solat kat rumah. Tak payah pergi tabuk, Allah uji daripada rumah ke masjid pun dia tak nak solat di masjid. Dia lebih suka dia nak ibadat kat rumah. Jadi kadang-kadang Allah uji kita. Kamu nak sangat nak ibadat kat rumah, tak nak pergi masjid. Aku bagi kau sakit. Pergi sakit gout ke, terseliu ke, udah kau tak pergi. Itu saja Allah buat. Jadi ingat,
kita tu dah jadi orang munafik yang akan masuk neraka di bawah sekali. Jadi Allah benci tengok kita solat. Bila dah munafik, kita tinggal apa lagi? Kalau tak ubah perangai kita, kita adalah orang kafir. Ya? Maaf cakap, orang yang baca Quran nak khatam saja. Macam orang lain dalam bulan puasa ni. Lepas bulan puasa, semua tak sentuh Quran. Dan tak nak tadabbur. Maka Allah akan jadikan tadabbur Quran ini tak penting. Allah masukkan pendirian dia tengok Quran tu dia tak penting. Cukuplah aku dah baca Quran, aku dah khatam, bacaan aku dah baik. Tajwid aku dah bagus, suara aku dah bagus. Apa nak lagi? Itu Allah juga berperanan menjadikan kita tu anggap tadabbur ni tak penting. Dan jadi bebanan dan tak tadabbur sampai bila-bila. Ini bahayanya. Jadi Allah akan jadikan kita benci dengan Quran. Alah, khatam sudahlah. Setan pun bisik gitu juga. Kamu dah bagus tajwid kamu, suara pun cantik. Apa nak tadabbur ni? Inilah menjadikan orang yang khatam Quran itu menjadi munafik kerana tak faham apa yang dia baca. Jadi kita ingat sekarang yang munafik ni, aku dah baca Quran dengan aku munafik. Tak. Orang yang baca Quran ni, Quran akan melanat dia balik dan dia akan masuk neraka sekali, di bawah sekali. Terkejut dia. Tapi kau tak baca yang kita tazkirah malam ni? Kita tunjukkan ayat-ayat yang membuktikan apa yang Pak Su cakap, apa yang Allah dan Rasul cakap. Kan? Rupanya Allah bagi kita benci dengan Quran yang kita tak tadabbur ni kan. Jadi dia takkan tadabbur sampai bila-bila, sampai ketua. Berapa rugi usia dia dibazirkan. Kerana anggap nak baca Quran sonok-sonok, ringan saja. Dah solat, dah haji, dah apa, dah sedekah, dah apa lagi? Habis si Quran tu macam mana? Takkan nak tengok cara pekak dan buta. Jadi Nabi terima Quran berat. Macam nak mati dakwahkan. Dibaling berdarah, di Taif, sembayang di Masjidil Haram, diletakkan untuk apa? Isi perut unta. Hanya Fatimah yang sanggup angkat. Kan? Jadi punya berat Nabi dakwah. Tapi bila kita terima Quran, kita suka-suka je. Nak khatam dan buat majlis saja. Jadi kata ulama orang macam ni tak nak baca Quran. Itulah dia. Di sini Allah benci dengan suara dia. Orang yang tak tadabbur ni Allah benci dengan suara kita. Ini ulama kata. Dan Allah sibukkan dia dengan urusan dunia sahaja. Yang remeh-temeh. Jadi kita kena ingat. Jangan main-main dengan Tuhan. Allah boleh sibukkan kamu dengan benda-benda lain selain pada Al-Quran. Pokok pakannya Al-Quran. Jadi bila malas saja lawan perasaan itu, kerana kalau kita tak lawan, ditakuti Allah akan benci kita. Jadi sesiapa yang sungguh-sungguh melawan nafsu untuk cari redha Allah, tengok 29-69. Alung baca ada? Boleh? Boleh baca. 404. $29.69 ya? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sadaqallahul azim. Maksud dia, dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami,
Sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan. Dan sesungguhnya pertolongan dan bantuan Allah adalah beserta orang-orang yang berusaha membaiki amalannya. Nampak tak? Bantuan Allah beserta orang yang baiki amalannya. Allah sesatkan orang yang malas tadabbur tadi pun Allah juga sebabnya. Kerana ialah sibuk biasa 8 hingga 5. Petang dah penat. Pergi masjid, pergi tahu tak masjid sembahyang. Malam tidur. Esok kerja balik. Kat mana Quran nak diletakkan dalam celah-celah kehidupan dia? Sampai ke tua. Tengoklah peringatan apa yang Allah katakan kepada kita yang kita baca sekarang. Tapi kalau kita taubat boleh tak jadi munafik. Sebab tu orang yang tak tahu Quran ni adalah orang-orang yang munafik. Dia tak nak. Macam tak nak pergi perang, tak nak pergi baca Quran. Itulah dia. Bayangkanlah, kita ingat kita dah Islam, dah solat apa, kita nak masuk neraka yang paling bawah sekali. Nak baca sonok-sonok, nak khatam. Kan? Bukan tak boleh seronok, tapi cari masa, jangan tinggalkan Quran dalam kehidupan kita. Jadi siapa yang sungguh-sungguh melawan nafsu untuk cari redha Allah, Allah pasti akan pimpin kamu ke jalan-jalan kami untuk tunjuk jalan-jalan kebaikan. Jadi kalau sentiasa degil, orang nasihat pun degil, sembahyang kat anu pun tak nak, kan? Allah boleh kata, kalau kamu tak nak aku bagi kamu sakit, kamu tak boleh pergi ke masjid. Kamu kan tak akan dapat untuk ubah daripada orang sifat munafik pada orang beriman. Kalau sentiasa degil, Allah kata cukup. Aku tak nak tengok muka kamu di masjid. Duduklah kat rumah. Macam tadi, duduklah kat rumah bersama perempuan, bersama orang tua, bersama kanak-kanak. Itulah taraf kamu. Dan juga, tak mau tengok muka kamu di kelas-kelas. Tak mau kamu dengar tadabbur. Kan? Degil. Dan aku tak mau juga dengar suara kamu semasa mengaji Quran. Allah tak mau dengar. Ini yang sangat menakutkan. Selain itu, berat untuk solat berjemaah. Ulama ada senaraikan 65 sifat munafik yang ada dalam Quran. Ada banyak. Kemudian pengajaran dari Perang Tabuk. Yang mereka tak nak pergi, 700 km dalam keadaan panas tu. Satu, sifat orang munafik adalah suka mempermainkan dan orang beriman serta agama. Mempermainkan orang beriman dan agama dengan alasan dia tu. Aku tak apa sedap badan lah, nak demam ni kan, nak jalan 700 km. Macam mana? Kan? Kat sana nanti ada orang banyak perempuan cantik, nanti aku terpikat macam mana. Dia akan buat macam-macam alasan. Macam orang Islam yang munafik kalau dia pergi perang, dia akan sorok di dalam gua-gua, dia sorok dalam lubang-lubang. Itulah kalau ngaji, dia akan malas lah. Dia cari alasan. Satu, sifat orang munafik adalah suka mempermainkan dan mempermainkan orang beriman serta agama dia. Dia tak sungguh-sungguh. Kedua, Al-Quran menunjukkan penyakit hati manusia yang sebenar. Dan memberi rawatan yang terbaik bagi mereka yang benar-benar inginkan hidayah Allah. Satu, sifat orang munafik suka mempermainkan dan orang beriman serta agama. Al-Quran menunjukkan penyakit hati manusia yang sebenar. Semua dalam Quran. Dan memberi rawatan yang terbaik bagi mereka yang benar-benar inginkan hidayah Allah. Ketiga, cintakan dunia dan tamak penghalang utama manusia pada mendapatkan kebaikan akhirat. Dia tamak aku nak bina rumah besar, itu yang canggih. Padahal bukan dia tak tahu. Rezeki itu dah diukur cukup untuk dia. Dia kerja 15 jam sehari pun kalau dah rezeki dia banyak tu lah. Sukatan dia. Jadi sifat orang munafik adalah suka mempermainkan dan orang beriman serta agama.
Kedua, menunjukkan penyakit hati manusia yang sebenar. Quran menunjukkan penyakit hati manusia yang sebenar. Demi rawatan terbaik bagi mereka yang benar-benar inginkan hidayah Allah. Yang ketiga, cintakan dunia dan tamak penghalang utama manusia daripada mendapatkan kebaikan akhirat. Keempat, dunia adalah terlalu kecil nilainya dibandingkan akhirat. Bila manusia nampak dunia besar dan tiada fikiran akhirat dalam fikirannya, dan anggap dunia lah segala-galanya, dia tak tahu yang dia bagi rezeki, naik pangkat, naik apa, Tuhan yang bagi. Jadi dunia pada orang yang beriman terlalu kecil apabila manusia dengar cerita akhirat. Ini yang Rasulullah tanam dalam hati sahabat-sahabat. Rasulullah tanam, Nabi tanam pada sahabat-sahabat, dunia terlalu kecil. Macam kita ingat dulu, macam bangkai binatang yang cacat anak kambing, macam air kalau cucuk jarum daripada lautan. Ini semua terlampau kecil berbanding dengan akhirat yang akan hidup selama-lamanya dan berhidup dengan Allah di syurga. Jadi pembongkaran sifat munafik banyak di surat Taubah, tapi ia tak khusus. Bercampur-campur dengan ayat lain. Berbeza dengan surah Al-Munafikun. Surah 63 ada 11 ayat. Dari mula hingga habis ceritakan kisah-kisah orang munafik. Taubah ada banyak juga, tapi dia tak khusus, ada cerita-cerita lain. Tapi Al-Munafikun surah 63, surah Al-Taubah surah 9, surah Al-Munafikun tu ada 11 ayat, tapi dia cerita habis kisah orang munafik. Jadi surah ini sangat berbahaya. Kerana sifat munafik boleh menghapuskan semua amalan baik kita. Haji ke, umrah ke, sedekah ke, puasa 6 ke. Kalau kita ada sifat munafik, habis amalan kita. Menghapuskan semua amalan-amalan baik kita. Pada zahirnya, amalan-amalan yang soleh, puasa, haji, zakat, solatnya akan terpadam kalau ada sifat munafik. Jadi Allah beritahu benda ini akan jadi pada orang Islam dan tak jadi pada orang kafir yang memang dah kufur. Ini. Jadi kita sekarang dulu kira katam je. Isi dia yang Allah tekankan kita tak tahu. Kan? Orang kafir ni memang clear lah dia dah kufur pada Allah. Terkeluar. Terkeluar daripada Islam lah. Dan kawan dia adalah orang munafik. Dan orang munafik lebih teruk lagi daripada orang kafir. Jadi kat luar nampak Islam. Tapi dalam hatinya Allah saja yang tahu. Ia kufur kepada Allah. Sebab tak berpandukan kepada tadabbur Quran tadi. Jadi sahabat Nabi, Abi Malikah berkata, aku jumpa 30 tabi'in yang semuanya takut sifat munafik. Dan sahabat-sahabat Nabi yang dijamin ahli syurga juga, tiada yang tak takut pada sifat munafik. Sebab sifat ini sangat halus. Sangat halus dan boleh menghapus amalan soleh kita. Tanpa kita sedar. Hanya petunjuk Allah yang boleh menyelamatkan kita. Tapi kena nampak kita ikut apa petunjuk Allah ni, kita kena baca, kena tadabbur. Apa yang akan diberi rahmat? Siapa yang akan diberi rahmat dengan rahmat Allah? Kita kena belajar satu persatu dalam Quran untuk mengetahui dia. Terus berilmu. Korang tengah muda lagi, terus berilmu. Jadi Imam Hasan Al-Basri berkata, ni dengar elok. Kena catat ni. Imam Hasan Al-Basri berkata, tidak ada yang rasa aman, rasa selamat dari sifat munafik, melainkan dialah orang munafik. Sama ada Abu Bakar ke Umar ke semua sahabat-sahabat atau sekarang ni pun, kalau dia rasa dia selamat, dah tak ada sifat munafik, dia tak takut. Dia dah buat biasa, dah semua dah ikut. Rukun iman, rukun Islam dia dah buat. Tapi Quran dia tak tengok. Dia rasa selamat dari sifat munafik.
itulah orang yang munafik. Dia rasa selamat, rasa tak ada apa. Aku dia okey lah. Tapi kalau sentiasa risau, ya, walaupun dia buat terbaik, dia risau tanya pada sahabat yang nimpa rahsia aku ni munafik tidak. Sebaliknya tidak ada yang sangat takut, melainkan dialah orang yang beriman. Ya, kalau kita sebab selamba je ngaji tak ngaji, sebulan sekali ngaji, sebulan tak datang ngaji, kita rasa dah selamat, itulah orang munafik. Hasan Basri kata. Ingat. Kalau kita takut kita nanti jatuh munafik, belum kita dah sembahyang, dah apa semua, dah apa ikut, itulah orang yang beriman. Kalau rasa selamat aja, itulah orang munafik. Ingat tu. Ya. Tengok dalam surah 22 ayat 11. Jadi kalau andai katalah Allah ambil Pak Su malam ini, andai Pak Su dah lega, Pak Su dah sampaikan lah apakah sifat-sifat munafik yang kita kena jauhi supaya kita tetap dalam keadaan beriman. Sebab munafik ini adalah berasal daripada orang yang mengucap 2 kalimah syahadat. Dia tidak lahir daripada orang kafir. Itu. Jadi bukan senang nak masuk syurga ya. Ingat kita dah masuk syurga dah. Betul, Nabi kata, Allah kata, Nabi kata kalau kita puasa 6, diampun setahun lagi. Ya. Kita punya zakat fitrah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dalam puasa kita. Dan ada lagi orang kata bekerja untuk dapatkan malam Lailatul Qadar. Ampun lagi 83 malam. Dah seronok nak masuk syurga. Kalau terbaca yang ini macam mana? Baca ayat ini. Jadi orang yang dikatakan ini, orang yang melalui dah buat inilah. Sebab tu nak dunia kena ada ilmu, nak akhirat kena ada ilmu, nak dua-dua dunia akhirat kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, kamu tak ada maklumat. Apa yang Allah nak. Itu surga dia. Ayat 11 ya. Siapa nak baca ni? Muhammad dah? So, akak nak baca boleh sebab di sini ada banyak nun wiqayah ni, takut baca salah nanti. Ada macam apa? Takut baca salah macam Okey, Harunit silakan. makna tu kena. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'an nabi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Dan ada di antara manusia yang menyembah Allah dengan sikap dan pendirian yang tidak tetap, iaitu kalau ia beroleh kebaikan maka senanglah hatinya dengan keadaan itu. Dan kalau ia ditimpa fitnah, kesusahan pula, berbaiklah ia kepada kekufuran semula. Dengan sikapnya itu, rugilah ia di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang terang dan nyata. Shadaqallahul azim. Okey, makasih Kak. Maaf ya. Tak apa. Jadi, orang ni tiada pendirian, orang munafik. Sifatnya bercakap bohong dan bersumpah. Dia bacul, paling batu sorok tangan. Ini dah sifat dia. Dia cakap bohong, dia bersumpah untuk mempertahankan kebohongan dia. Dia penakut, ya. Itu. Jadi, semua ini terjadi kerana dia tidak tadabbur Quran. Ya, dia mewarisi sikap-sikap orang dulu-dulu, ya. Mak bapak, kawan-kawan, tak ada rujukan kepada Quran. Jadi tengok surah 10 ayat 36.
Siapa nak baca lagi? Silakan. Siapa ni? Uzai, baca Uzai. Boleh Pastor, boleh. Okey, silakan. Ayat berapa? 10 berapa? 36 ya tu? 36. Boleh Pastor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. Sadaqallahul Azim, yang bermaksud dan kebanyakan mereka tidak menurut melainkan sesuatu sangkaan sahaja. Padahal sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu dari kebenaran iktikad. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan apa yang mereka lakukan. Sadaqallahul Azim. Yang pentingnya adalah makna Quran itu sendiri. Bila tak ditadabur, dia tak akan ikut Quran dari pandangan Allah dan Rasul. Ya. Dia dah bagus dah. Tajwid dia, semua qol-qolah, semua dah bagus dah. Ya, suara dia pun dah bagus, semua dah bagus kan. Tapi dia tak tadabur, maka yalah kalau tadabur dengan bacaan bagus tu lagi bagus. Tapi kita nak bezakan orang-orang yang banyak sekarang ni yang memang belajar tajwid dia sampai ke habis, tak nak belajar tadabur Quran. Apa yang dia akan dapat? Malah Allah akan perosokkan dia lagi atas kefahaman dia. Memang kau bagus dah baca ni. Kata seni kan. Allah akan boleh kata kat dia gitu. Sebab dia ajak tadabur tak nak. Kan? Dia teruskan dengan itu. Jadi apa yang dia dapat? Kan? Kerana ini boleh menghapuskan semua amalan-amalan kita tanpa kita sedar. Baik. Kita akan jadi, bila tak tahu apa yang kita tak tahu, kita akan jadi sangka-sangka agama dan kita ikut orang ramai. Yang ni Islam lah. Iaitu agama sangka-sangka, tak faham agama, jahil agama bila tak tadabur Quran. Sedangkan Allah bagi syarat untuk memahami Quran, tengok dalam surah 12, 108. Anak Kak Ija tak nak baca? Siapa? Puteri satu lagi yang salah baca. Mia. Oh, dah tidur Pastor, besok dah exam. Oh ya, okey. Baik. Kak Ija boleh baca ke? Cuti. Okey, siapa yang boleh ya, silakan. Kak Ida? Saya dah baca. Nanti Kak Ida. Okey. Boleh insyaAllah. Bagi apa-apa? Tak boleh. Okey, tak boleh Ustaz Fahmi. Ustaz. Ida kata boleh tadi. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang menurutku menyeru manusia umumnya kepada agama Allah dengan berdasarkan keterangan dan bukti yang jelas nyata. Dan aku menegaskan bahawa Maha Suci Allah dari segala i'tikad dan perbuatan syirik. Dan bukanlah aku dari golongan orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Ini maknanya baca, faham Quran, tadabur dengan nas. Ini saja yang Allah luluskan. Ya. Tapi kadang-kadang kita dah bercakap benda ni 2-3 tahun lepas dah banyak kali dah. Tapi tak masuk kefahaman kepada orang-orang yang belajar. Masih tak minat nak belajar tadabur, masih lagi. Sedangkan Allah kata ala basyirah, atas keterangan yang jelas nyata.
Jadi kemungkinan lah benda ni kan, kemungkinan nanti Allah akan, bila kita rasa tak nak, rasa pandang remeh benda ni, Allah akan sesatkan kita. Alah tak payah, kau dah baca okey lah tu. Itu. Padahal inilah syarat dia. Bukan agama sangka-sangka. Ya. Manusia umumnya menyeru manusia umumnya kepada agama Allah yang jelas nyata kan. Jadi Quran itu petunjuk dan rahmat sekalian alam. Kena ikut itulah. Bukan tak peduli apa yang pernah didengar dalam tazkirah, dia buat lagi yang lama. Suka hati dia je, itu ditakutilah. Kita jadi orang munafik. Bahaya orang munafik kita nanti. Kalau kata sekarang kita mati pula dalam masa ini dekat ni, apa jadi kita? Kan? Jadi kita ingat kita dah masuk surga dah elok dah semua dah. Tapi bila nak mati, Allah bagi bayangan, rupanya kita kat neraka. Na'udzubillah. Menyesal tak sudah. Ya? Jadi kita betulkan sikap kita tu, kita betulkan. Ya? Jadi orang ini mengaku tahu, beriman kata dia, padahal dia jahil dan ikut-ikutan saja. Itu. Ya. Kemudian sifat orang munafik ni pula dalam surah 63 ayat 4 dan 5, Al-Munafikun. Mat, baca Mat. Ada? Syafiq, Haji. Tak ada. Okey. 63, 53 63 ayat 4 dan 5. Okey. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyakulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahzarhum qatalahumullahu anna yufakun. Wa iza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Dan apabila engkau melihat mereka, engkau tertarik hati kepada tubuh badan mereka dan kelakuan dan keelokannya. Dan apabila mereka berkata-kata, engkau juga tertarik hati mendengar tutur katanya kerana manis dan fasih. Dalam pada itu mereka adalah seperti batang-batang kayu yang tersandar, tidak terpakai kerana tidak ada padanya kekuatan yang dikehendaki. Mereka kerana merasai bersalah sentiasa dalam keadaan cemas sehingga menyangka tiap-tiap cerita atau riuh rendah yang mereka dengar adalah untuk membahayakan mereka. Mereka itulah musuh yang sebenar-benarnya, maka berjaga-jagalah engkau terhadap mereka. Semoga Allah membinasa dan mencingkirkan mereka dari rahmatnya. Pelik sungguh mengenai mereka dipalingkan oleh hawa nafsunya dari kebenaran. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah bertaubat supaya Rasulullah meminta ampun kepada Allah untuk kamu, mereka enggan sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Dan engkau melihat mereka berpaling dari bertaubat serta mereka berlaku sombong angkuh. Inilah bila orang diajak tadabbur, orang tak nak, sombong. Tengok Allah pun benci. Allah benci. Tapi kalau kita tengok dia lah, cara dia kan, walaupun tak tahu Quran, cakap Islam bukan main lagi. Manis katakan dia, Islam gini. Padahal langsung tak ada 12108 tadi. Jadi bila tak ada 12108 tadi, mereka seperti kayu bersandar, tak ada kekuatan. Kekuatan ni hanyalah pada Quran. Ya Allah dan Nabi bagi tahu ikut kaca pandangan mereka. Bukan ikut pandangan hawa nafsu sendiri-sendiri. Bercakap entah apa, tapi berdegar-degar dengan suara yang macam orang debate, memang menarik, mengagumkan. Kan?
Jadi dia, orang munafik ni, dia mengkagumkan kita tentang jasad-jasad mereka. Dia jaga penampilan mereka sentiasa smart, pakai kereta mewah. Allah beritahu jangan tertipu dengan penampilan mereka. Berhati-hati. Ini orang yang tak ada ilmu, jahil. Tak ada apa yang dia faham. Jadi bila kita tadabbur, kita faham sesuatu, Allah pimpin kita. Dia bagi kita faham ini, bagi faham ini, bagi faham ini untuk kita dakwakan supaya orang faham apa Islam yang sebenar. Bukan Islam macam kita pegang gajah. Orang buta daripada asal tu pegang gajah. Pegang telinga ini macam talam, pegang belalai ini macam saluai, pegang kaki macam kata kayu pagar. Bukan. Kita kena pandang gajah macam orang yang memang celik. Kalau belalai dia panjang, itulah belalai dia nampak. Bukan daripada orang buta, tak faham Quran, daripada lahir lagi. Dan nak bercakap dengan berdegar-degar. Islam ni gini, Islam ni gini. Padahal bercelaru satu sama lain tu, orang kata, dia laga-lagakan ayat Allah. Kan? Dan dia sendiri tak pergi ke masjid berjemaah dan anak-anak dia pun tak tutup aurat. Jadi orang macam ni Allah buat perubahan mereka seperti kayu-kayu yang bersandar tiada kekuatan langsung. Kecilak kena tiup angin pun jatuh, tak ada kekuatan. Jadi mereka takut setiap pekikan yang disuarakan kepada mereka. Ia ketakutan, sembunyikan sesuatu, takut terbongkarlah hati dia. Sebab orang munafik cukup tak suka ayat Quran. Apa lagi tadabbur kerana rasa ayat itu akan menedahkan identiti isi hatinya yang telah munafik dalamnya. Tak sama dengan apa yang ditunjukkan di luar. Ya? Kadang-kadang kita lupa, kita ingat bila Ramadan syaitan tu kena rantai. Seolah-olah kita selamat dari hasutan. Tapi kita lupa ada orang munafik di sebelah kita. Mungkin kawan kita, mungkin keluarga kita. Yang tak ada ilmu yang menunjukkan sifat-sifat munafik yang kita akan terpengaruh. Jadi berhati-hatilah terhadap mereka ini. Sebab orang munafik ini musuh. Kena berhati-hati. Dia lebih bahaya daripada Acong, Ramasami, orang kafir itu yang sembah berhala. Jadi macam mana kenal mereka? Jadi kenal sifat-sifatnya yang Pak sebut tadi dalam Quran. Dalam hadis ada 3 sifat. Bila bercakap dia berbohong. Bila berjanji ia mungkir. Dan dia berlawan cakap, dia bercakap berlebih-lebihan. Nak tahu kisah Sayyidina Umar bila tengok sahabat dia tak ada dalam sembahyang subuh? Tak ada. Sebab sembahyang subuh ni berat ya. Seolah wajib ya sembahyang di masjid. Sayyidina Umar pergi cek kawan dia di rumah yang tak solat subuh. Tak ada kat masjid tadi. Sebab dia takut dia berkawan dengan orang munafik. Sebab solat subuh ni berat. Jadi saya Umar cek pergi rumah kawan dia nak tengok. Saja tinggal solat subuh ataupun ada sebab-sebab lain. Sebab Allah nak bagi sunat subuh ni berjemaah sebab Allah masa tu berat. Nak bangun pagi, nak buang selimut, nak tengok keimanan dia. Nak bangun pun syaitan ikat kita. Daripada selimut satu, dah bangun 2, ketiga kita ambil sembahyang tu, kita dah terlepas ikatan. Jadi apa lagi lah yang Allah akan terjerumuskan dia. Bagi dia lena, bagi dia apa itu, Allah dah benci pada orang kafir. Allah tak nak dia sembahyang di masjid sebab dia munafik. Orang kafir seperti Cina, India, Yahudi jahat. Tapi jahat lagi orang munafik yang solat di belakang kamu. Jadi Allah pun telah melaknat mereka. Ya, bukan syaitan saja yang mujuk dia. Allah melaknatkan orang yang Islam yang munafik ni tadi. Dan ia menyingkirkan mereka dari rahmatnya. Berhati-hati. Apalagi yang dalam rumah yang duduk dengan kita bahaya. Pergi solat raya, maghrib, tapi solat subuh tak pergi. Ya? Lebih berbahaya orang dalam rumah kita tu daripada orang kafir.
Jadi Allah tanya kita, bagaimana mereka dipalingkan dari kebenaran? Soalan dari Allah. Ini Allah soal. Solat belakang Nabi dan dengar tazkirah dari Nabi sendiri. Pergi berjihad bersama Nabi pun masih ada sifat munafik. Bayangkan, kita ni macam mana jauh dari Nabi. Pergi perang dengan Nabi pun ada yang pergi berperang. Tapi Nabi kata dia masuk neraka. Rupanya dia perang, dia cedera, dia sakit, ditusuk pedang tu atas kepada badan dia sendiri pun masuk neraka. Jadi yang penting, ingat ini. Siapa yang takut pada sifat munafik, ia adalah beriman. Tapi dia rasa selamat, aman dari sifat munafik, dia adalah munafik sebenarnya. Orang beriman cukup risau. Halus. Jadi tengok apa Allah kata. 9:24. Saya baca Ustaz. Boleh Pastor, boleh. Silakan. Surat 190 Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ihwanukum wa azwajukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrih wallahu la yahdil qawmal fasikin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, jika bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan isteri-isteri atau suami-suami kamu dan kaum keluarga kamu dan harta benda yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu bimbang akan merosot dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, jika semuanya itu menjadi perkara-perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad untuk agamanya, maka tunggulah hingga Allah mendatangkan keputusannya, azab seksanya, kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik derhaka. Ini pun ada 8 perkara yang boleh memunafikkan kita. Kalau kita lebih cinta, ahabba, bapa, anak, isteri, semua harta, rumah yang cantik, perniagaan yang takut rugi, semua ini kamu lebih sayang daripada Allah dan Rasul. Kita kena sendiri muhasabah diri kita, adakah kita melanggar ayat ini? Ya. Jadi tengok betul-betul, ya, yang boleh jadi munafik. Kemudian 980. Haziq baca. Muslim 200. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Orang-orang munafik itu sama sahaja engkau meminta ampun untuk mereka atau engkau tidak meminta ampun bagi mereka.
Jika engkau, wahai Muhammad, meminta ampun bagi mereka 70 kali sekalipun, maka Allah tidak sekali-kali mengampunkan mereka. Yang demikian itu kerana mereka telah kufur kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak akan memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang fasik. Tengok sifat-sifat yang Pak Su baca ayat tadi, sifat orang munafik tadi tu. Ya. Kalau ada zaman dulu, Allah kata kalau Nabi minta ampun 70 kali pun, Allah tak akan ampunkan. Maknanya bukan 70 kali. Banyak mana pun 100 kali itu Nabi minta doa ampunkan, Allah tak ampunkan. Apa lagi kita? Kalau munafik perangainya tadi, tak ada Quran. Kan macam orang sekarang, tak tahu Quran buat selamba je, tak ada apa. Seolah dia boleh masuk surga. Kan? Tak faham pun tak apa Quran. Dia buat agama ikut mak bapak dia dulu. Ikut orang keliling dia. Kan? Padahal tak dipandu dengan Quran macam 12.108 tadi. Kan? Tapi Nabi ni yang hebat akhlak dia kan. Bila dia dapat ayat ini 70 kali. Ada Nabi akan minta 71 kali. Kok-koklah satu lebih tu boleh Allah ampun. Begitulah Nabi punya sayang pada umat dia. Jika kerana satu itu boleh penyebab Allah akan ampunkan orang munafik. Dah orang munafik musuh nombor satu pun Nabi minta ampun. Kan? Sampai Allah bin Ubay pun anak datang nak serban dia untuk diwafatkan, untuk dibalut. Pun Nabi bagi. Minta disolatkan pun disolatkan. Kan? Begitu hebat sekali akhlak Nabi. Jadi penyakit hati ini ada 5 sebabnya. Selagi kamu tak tadabbur Quran, hati kamu akan tetap keras. Faham mesti ikhlas, lalu setakat memenuhkan masa lapang, ia tidak akan melembutkan hati. Kalau baca Quran, tak tadabbur, tak ikhlas, hanya nak memenuhkan masa lapang, ia akan melembutkan hati. Jadi kalau ada dalam kerabat-kerabat kita yang ngaji pada ini, walaupun dah melalui tazkirah ini, tapi masih tak nak datang, celup-celap datang, Pak Su nak buat apa? Terpulang itu hidayah petunjuk daripada Allah. Pak Su dah cakap dah. Kan? Itu. Jadi mereka itu mustakbiruna al-kibru. Ada sifat sombong ayat-ayat Allah. Buat tak peduli je. Tak peduli. Jadi orang munafik ni lagi teruk dari orang kafir. Orang kafir ada sifat kibru. Tapi orang munafik ni dia adalah kibru, dia besar diri dan dia rasa sombong. Tambah satu sifat mustakbirun. Dia ada hasad dengki. Macam syaitan. Fasjudu li Adam fasjudu illa iblis. Aba wastakbaro. Aba enggan dan wastakbaro sombong. Dia ada 2 sifat ni. Yang macam sifat setan. Jadi inilah sifat yang ada pada manusia yang tak nak tadabbur Quran. Yang tak peduli dengan ayat-ayat Allah. Jadi dengan sifat ini memang Allah susah nak ampunkan kita. Serombong kerana dia sangka dia hebat. Dan dah lama senior. Setan dia lama senior. Sebetulnya dia dengki macam mana macam Abdullah bin Ubay di Madinah. Kerana dengan sebab Nabi hijrah ke Madinah, dia jadi ketua. Padahal patutnya dia. Sebab dia lebih senior. Itu juga soal iblis, didengki pada Adam. Dan dia telah beribadat lama dari Nabi. Tapi Allah perintah ia sujud pada Adam. Kata dia dicipta dari api sedangkan Adam daripada tanah. Kan? Jadi kalau ada 2 sifat ini, sombong dengan ayat Quran, mustakbiruna al-kibru, maka kalau dapat 100 kali Lailatul Qadar pun Allah tak akan bagi kat dia. Kalau ada 2 sifat ini, dengan 100 kali Lailatul Qadar pun Allah tak terima. Jadi kenapa Nabi nak minta ampun bagi musuh nombor 1 munafik ni? Dia minta diampunkan juga. Kerana Allah campak sifat rahmat dalam hati Nabi. Semua masalah manusia bermula dari dosa. Ini kita yang penting. Ini satu yang penting. Bagi perhatian ya. Semua masalah manusia bermula dari dosa. Bila dosa telah Allah ampunkan, semua masalah akan selesai. Termasuk hati, ekonomi, keuangan, jiran dan lain akan selesai.
Kalau kita minta doa daripada orang alim, dari ustaz dan sebagainya untuk ampunkan dosa kita, tak termakbul kerana kita sendiri belum bertaubat. Empunya diri itu kalau nak minta apa-apa sajalah, dia kena sendiri bertaubat, balik pada Quran, tadabbur dan semua. Barulah apa yang dimintakan pada orang lain tu akan Allah kabulkan. Ya. Kalau dia sendiri tak bertaubat, tak boleh. Sebab tu kalau malam Lailatul Qadar, apa yang Aisyah tanya pada Nabi, apa yang kita nak minta? Kan? Apa Nabi kata? Kak Iman boleh bagi tahu apa yang kita nak minta? Aisyah minta? Minta Boleh, apa Iman. tu? Minta ampun. Yang Aisyah tanya pada Nabi. Apa yang kalau jumpa malaikat Qadar tu, apa yang dia nak minta? Oh, tak tahu. Pernah Kita selalu dengar doa. tapi dah lupa. Lalu kita doa-doa tu. Siapa tahu? Fahmi? Rabbana atina fid dunya hasanah ke? Bukan itu. Ada lagi. Siapa tahu? Rabbana la tuzigh qulubana. Bukan. Betul tu. Ha? Yalah, Allahumma innaka afun tuhibbu fa'fu anna ya. Ya, betul itulah. Allahumma afun karim. Tuhibul afu anni. Ni yang banyak orang bagi tahu masa bulan puasa tu hari kan, doa yang Masa bulan puasa tu hari, inilah yang kita nak minta. Jadi bila kita lain-lain nak minta banyak umur, kau nak minta apa, itu kedua. Yang pertama mesti minta ampunkan dosa tu. Baru bila ampun dosa, lulus pun Allah akan bagi yang lain-lain tu. Yang penting tu kita ampunkan dosa yang utama tu. Bila kalau kita doa pada orang lain, minta itulah, minta ini. Kita sendiri belum bertaubat, belum lagi kita nak minta ampun, Allah tak ampun. Kita sendiri minta diri kita. Allahumma afun karim, tuhibul afu ni. Inilah dia doanya. Kan? Sebab itu bila Nabi bercerita, kalau ada seorang bernama Uwais bin Qarni yang pergi haji dengan dukung mak dia. Ya. Dia tak terkenal orangnya. Kat kampung dia pun orang tak kenal dia. Dalam jemaah haji pun nak pergi ke Mekah pun orang tak kenal dia. Uwais bin Qarni. Tapi di langit malaikat semua kenal dia. Jadi Nabi kata kalau kau nak minta doa makbul, pergi jumpa cari Uwais bin Qarni. 2-3 tahun. Omar cari, semua cari. Leleh baru jumpa. Ya. Tapi apa yang Omar minta? Omar minta apa? Omar minta sebagai dia Omar kata apa? Omar yang menjadi jumpanya, Uwais Qarni bukan sahabat, bukan orang hebat, biasa aja. Dia gembala kambing. Orang kampung pun tak kenal. Rombongan yang datang dengannya pun tak nak haji pun tak kenal dia. Tapi dia terkenal di langit, kalau doa Qarni naik ke malaikat, naik ke langit, malaikat akan sambah doa dia. Gila kita terkenal di langit walaupun di bumi orang tak kenal kita. Dengan amalan kita, Allah malaikat kenal kita. Apa yang doa yang Uwais doakan untuk Umar? Umar minta sihat badan dan panjangkan tempoh pemerintahannya. Apa doa Uwais pada Umar? Allahumma firli Umar. Itu je. Allahumma firli Umar. Macam doa Aisyah tadi. Bila dosa yang utama ni dah diampun, dah kosong, yang lain tu minta jalan. Ini dengan minta doa lagi sifat-sifat
yang macam-macam riak, yang itu, yang ini, semua tak diampunkan lagi oleh Allah. Macam mana dia nak ni? Cukup. Uwais bin Qarni doakan Umar, Allahumma firli Umar. Itu je. Habis Umar pun belah. Maknanya Umar pun menghindar diri kan dia tahu dia telah dapat berjumpa Uwais bin Qarni. Jadi apabila keampuan dosa, yang lain auto akan settle. Ya? Jadi kalau kita tengok cara kita berfikir bila minta doa, minta yastaghfir. Minta ampun kepada Allah, itulah doanya. Jadi setakat saja yang dapat Pak Su ceritakan, terpaksa lah sambung pada fasa kedua sebab ada yang ni ada Nabi cerita dalam Quran ada 37 sifat yang perlu dielakkan daripada kita jatuh ke dalam munafik. Itu akan kita insya-Allah kita akan sambung pada sesi kedua. Jadi ada soalan? Cerita pasal Uwais tadi tu. Uwais bin Qarni. Itulah Umar ni minta doa dengan Uwais je. Minta doa dengan Uwais. Sebab Nabi kata minta doa ada orang yang bernama Uwais, dia ada tanda-tanda dia apa, hitam di belah telinganya apa. Dia orang cari tunggu di sepadan. 2-3 tahun baru jumpa. Cuma nak minta itu je. Ampunkanlah Umar. Itu je. Yalah. Walaupun Umar minta panjangkan permintaan dia. Dia ajak Uwais ni jadi ikut dia lah. Tapi dia tak nak kan. Jadi ikut macam dia. Orang suruh ikut Umar lah. Maksudnya Umar ajak Uwais ni untuk pergi ke mana? Yaman ni. Baca kat internet ni. Tak tahu betul cerita-cerita ni. Taklah yang dapat pasal dengan cerita tu Ustaz Mu'in ini je lah. Kok ada lain mungkin lebih dalam lagi. Uwais ni nak jadi orang yang lemah je. Orang yang miskin lah. Maknanya orang yang tak terkenal lah. Itu je lah. Dia tak nak. Tak, Uwais bin Qarni ni kenapa hebat sampai macam tu Allah sampai doa dia ni sangat makbul tu kan, kenapa? Salah satunya kerana dia berbakti kepada ibu dia. Itu saja. Yalah itu. Kena ingatan pada kita semua lah kan ya, anak-anak semua kita. Supaya ibu ni kan, macam mana dia hebatnya dia sampai orang kata dia gila kerana dia angkut anak kambing tu, anak lembu ke. Dia naik atas bukit turun naik setiap petang. Padahal dia boleh aja letak lembu tu di bawah tapi dia akan letak di atas bukit tu. Kerana apa? Sebab niat dia nak dukung mak dia daripada Yaman tadi pergi Mekah untuk menunaikan haji. Yang itu. Oh tu cerita asal dia lah. Itu kena tengok ada cerita dia tu kan. Hebatnya berbakti kepada ibu tadi, dia gendong ibu dia dari Yaman ke Mekah tu sebab dia nak menunaikan haji bersama ibu dia kan. Allah itu cerita dah. Itu masih dah banyak orang tahu lah. Cuma dia bela angkut lembu tu daripada kecil. Makin besar. Jadi untuk menguatkan fizikal dia lah. Takkan terus angkat berat terus kan. Tapi walaupun bagaimana hebatnya ibu pun, kalau ibu tak dapat reda suami, dia tak akan masuk surga. Tu kena hormat pula pada suami. Jaga suami betul-betul kan. Kadang dia anggap dia dah berjubah, dia dah wiridnya banyak, solat malam banyak. Kadang dia lupa, dia angkuh pada suami dia. Banyak yang jadi gitu. Sebab itulah perempuan yang banyak ni, yang dalam neraka, Nabi kata perempuan. Sebab itulah. Jadi semoga jadi pengajaran pada anak-anak yang muda ni. Dengan suami, walaupun suami jahil, kena hormat juga. Wajarnya meletakkan suami itu. Redha suami itu adalah syurga bagi isteri. Tu. Allah kan maha adil Pak Su. Allah tu kan maha adil. Ya. Sebab kita tengok fikir-fikir balik, anak tak daripada ibu kan. Dan ibu kan tak daripada suami. Dia satu kitaran. Yalah. Satu keluarga kan. Keluarga itu adil lah. Allah tu maha adil kan. Memanglah. Kalau begitu dia tak ada cipta langit dan bumi lah. Betul. Ada apa lagi? Dia isteri tu dia kena taat kepada seorang suami. Tapi dia kena tahu dia ada anak berapa ramai anak dia tu yang syurganya di bawah tapak kaki kan. Itu lagi besar.
Dia hanya taat satu je pada suami dia, seorang je. Kan? Tapi anak-anak dia kalau ada 10, semuanya kena taat kepada dia. Itu sebab suami kena didik isteri. Ku anfusakum wa alaikum naro. Kan? Kalau tak didik, dia pun habis. Dengan didikan dia, suami isteri tu akan taat, dia akan boleh jaga anak dia, itu pahalanya besar. Bagi minum suami pun, layan suami makan pun, pahalanya besar. Sangat-sangat betul. Bagi air pun dah macam jihad dah. Mana dia jihad kan sekarang. InsyaAllah. Tapi sekarang ramai yang isteri dah tak taat macam tu, ambilkan air untuk suami pun dah jarang dah, dia orang cakap kan. Dah macam sebab dia sekarang yang apa diorang cakap, kita sama-sama cari beras. Itu yang kita pun kadang tepuk dahi jugalah. Kita sama-sama cari beras. Okeylah, wallahu alam lah. Tapi ini kalau kefahaman Rasul tak boleh nak pakai kita main otak-otak kita pakai itu ini. Kan? Itu yang jadi boleh masuk neraka tu. Kan? Sebab suami yang berilmu dia tahu macam nak didik. Dan isteri tahu dia tu dibagi ilmu oleh suami. Suami tanggungjawab dia besar. Kalau suami tak ada ilmu macam nak didik isteri. Kalau suami tak tadabbur macam mana nak didik isteri. Tak boleh. Jangan kita bandingkan dengan zaman sekarang dengan zaman dulu. Kan? Terbukti dah Nabi tengok kat dalam neraka tu banyak wanita. Bukan nak pelekehkan wanita, tak. Ini kita sama-sama kita belajar. Kan? Yang jadi dalam hati tu nak degil tu, nak melawan tu, setan lah tu. Itu nak prosok kaki dalam neraka lah tu. Berhati-hatilah. Ego kita kena jaga. Kan? Itu. Kita ingat kita dah belajar banyak, dah apa. Setan lagi belajar banyak. Ketua pada malaikat dah belajar. Tapi kalau ada sombong dalam hati dia, habis. Berhati-hatilah. Okey, ada soalan? Tak ada? Tapi kisah wanita ni hebat kalau kita tengok kan Pak Su. Kalau contohnya kisah Siti Maryam. Dia bukan jalan-jalan orang tu. Kalau ikut kan, dia waliullah tu. Memang. Maryam tu yang ibu pada Nabi Isa. Betul. Memang. Contoh surah nama dia dalam Quran ada dua. Satu Luqman manusia, satu Maryam. Betul. Bayangkanlah bila Allah sebut dalam Quran nama dia kan, memang hebatlah. Itulah sebagai panduan kita sebagai kalau yang tu laki kan. Luqman kita perempuan tu panduan tu lah. So sama-sama kita muhasabah kan. Yalah, sama-sama lah kita ingat mengingati. Tapi topik malam ni jangan pandang ringan ya. Kalau tak tadabbur habis tak ada apa. Jangan rasa kita dah boleh, tak belajar Quran pun tak apa. Bahaya, kita tak tahu apa yang kita tak tahu. Surah Allah. Kan? Innalazi faradun laka Qur'ana raduka ila ma'ad. Diwajibkan Quran. Dah wajib tu solat wajib lah. Okey, dah pukul 11 dah. Boleh kita tangguhkan? Okey betul, boleh. Baik. Jadi kita tangguhkan dengan doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la ilaha illa anta wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih atas kelemahan. Yang betul di Allah SWT, yang lemah dia Pak Su. Semoga kita dapat teruskan pengajian kita untuk siri kedua 2 minggu lagi tentang 37 sifat yang Allah larang kita je buat macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Pak Su.